anjing itu serta-merta menjadi abu. Kemudian, untuk menemui makhluk asing yang tidak kelihatan ini terlebih dahulu, lelaki itu mengeluarkan telefon bimbitnya dan mencampakkannya ke tanah berhampiran. Yang lain turut mengikutinya. Setiap kali anda berjalan pada jarak tertentu, saya akan menjatuhkan telefon bimbit ke arah dari mana saya datang. Semuanya normal pada mulanya. Bagaimanapun, Hiao Shuai tiba-tiba mendapati pistol gelombang mikro di tangan saya nampaknya tidak berfungsi. Apabila dia bertindak balas, alien telah muncul berdekatan. Dalam keadaan panik, Hiao Shuai tergesa-gesa menembak makhluk asing itu, memusnahkan kelajuan siluman pihak lawan. Beberapa orang lain melihat ini dan dengan cepat melepaskan tembakan. Di bawah kuasa tembakan yang kuat, makhluk asing itu dengan cepat ditembak sehingga berkeping-keping. Pada masa yang sama, Hiao Mi yang sedang bersembunyi juga mendengar jeritan mereka. Apabila Hiao Shuai tiba, tanpa diduga, makhluk asing tiba-tiba memulakan trem. Hiao Shuai tergesa-gesa melepaskan biam gunnya ke arah makhluk asing itu. Tetapi pistol gelombang mikro hanya boleh memusnahkan perutnya, tetapi tidak boleh membunuh makhluk asing. Saat genting, Hiao Shuai cepat-cepat mengeluarkan serpihan yang dikumpulnya sebelum ini, dilemparkan kepada makhluk asing. Tanpa diduga, makhluk asing itu meletup di tempat kejadian. Beberapa orang di seberang memberi kerjasama, juga dengan cepat membunuh 3 makhluk asing. Kemudian beberapa orang datang ke sungai bersama-sama, naiki kapal selam sungai dan berlayar perlahan ke arah laut. Hiao Shuai dan Hiao Mi juga hidup bahagia.